Baik, dalam video kali ini ialah video yang bagi aku, kalau aku cerita pun aku rasa hampa akan cakap benda yang yalah. Sebab aku nak review satu movie ni yang agak kontroversial. Tapi sebenarnya macam mana nak cakap kan, dia bukanlah kontroversial sangat pun. Aku dah tengok pun movie ni dan taklah sebegitu teruk. Okay, dan movie ni adalah sebuah movie yang bagus sebenarnya. Cuma ia seperti mana filem-filem sebelum ni, dia menggunakan elemen sedikit lah, elemen sexuality ni untuk menarik. But yeah, the whole things dalam movie ni adalah movie yang memperbincangkan tentang banyak benda-benda lain. Daripada beberapa adegan sikit tu je yang mana tak begitu orang kata, tak begitu bernafsu sangat lah. Dan kita akan bercakap pasal sebuah filem yang ada award winning juga, arahan Hanung Bramantyo. Tajuknya ialah Gowok Kamasutra Jawa. Baik, sebelum aku teruskan, dengar dulu sampai habis sebab I will not talk about that scene yang bagi aku taklah begitu prominent sangat pun. Kalau hang tengok filem-filem Hanung Bramantyo sebelum ni pun, dia dah ada pun filem-filem adegan-adegan yang macam tu kan. But dalam filem ni, title itu hanya emphasize, dan sebenarnya apa yang ada dekat dalam isi tu hanyalah nothing. Aku tak adalah begitu berat sangat pun, heavy sangat pun. Just one or two, that's all. One or two scene. Lepas tu, ya. Tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal filem Gowok ni, kita intro. Baik, Gowok Kamasutra Jawa. Tajuknya bercerita tentang satu pekerjaan wanita-wanita di Jawa, di mana Gowok ini adalah seorang perempuan yang akan membantu lelaki yang bakal berkahwin untuk belajar ataupun mengajar cara untuk memuaskan nafsu isteri. So dalam filem ni dikisahkan seorang lelaki muda ini telah dihantar ke tempat Gowok ni lah. Tempat Gowok ni dia ada perempuan yang menggowok itu, dan kemudiannya ada pembantu-pembantu dia. It turns out that lelaki ni, instead of nak berkahwin dengan orang yang sepatutnya dia kahwin selepas dia digowok itu, dia akhirnya jatuh cinta dengan asisten kepada Gowok itu. So dekat situlah bermulanya apabila cinta itu berputik tapi darjatnya berbeza. Okay, so dekat situ selepas lelaki itu digowok dan dia pun akhirnya keluar daripada tempat itu, diorang pun bersaling-saling berutus surat. Tetapi end up sampai satu masa, surat yang dikirim berbalas-berbalas itu berhenti begitu saja. Dan dia ada banyak timeline, panjang timeline dia. Lepas tu bila sampai ke satu peringkat dewasa, di mana diorang sendiri pun dah forgot each other. Diorang sendiri dah macam pasrah dengan apa yang sebenarnya diorang nak lalui ni. Diorang akhirnya datang satu lelaki lagi nak digowok. Turn out itu ialah anak kepada ex yang dulu ni. Dah. So dekat situ bermulalah dendam di mana si perempuan ni yang kini dah jadi gowok cuba untuk membalas dendam kepada anak yang kepada ex dia dulu ni. Dia geram sebab pasal apa dia tak berhenti, dia dah berhenti reply message, reply kertas itu apa semua. So dekat situ banyak benda-benda yang akhirnya terbongkar. What happened dalam timeline selepas itu, apa yang berlaku, siapa sebenarnya perempuan ni, siapa sebenarnya lelaki ni, kenapa cinta dia orang tak boleh didekatkan, disatukan. So banyaklah exploration. Dan bagi aku, movie ni adalah sebuah love story yang agak bagus sebenarnya. Agak bagus kalau kita tak melihat filem ni dari segi title dan scene-scene yang just a few, tak sampai seminit pun. So movie ni bercakap juga tentang seorang wanita yang dianggap sebagai satu objek seksual, kemudiannya cuba untuk bebas, cuba untuk jadi diri sendiri dengan belajar, but turns out ada penglibatan parti komunis apa semua. Yang tu aku tak apa nak hadam sangat sebab dia ada relate dengan sejarah Indonesia itu sendiri.
But ya, sebagai penonton daripada Malaysia, aku nampak yang Go Walk adalah satu movie yang bukan hanya sekadar mengeksplor satu budaya yang agak tabu ketika itu, tapi dia eksplor banyak benda. Tentang cinta, tentang harapan, tentang dendam, tentang macam-macam. Dia ada banyak layer dalam filem ni menjadikan setiap karakter itu memang agak berwarna-warni. Aku cukup suka watak Reza Rahardian tu. Hampa jangan risau. Reza Rahardian tak ada buat apa adegan-adegan pelik-pelik dalam filem ni. Bila dia dah besar tu, dia dah tak ada lah adegan-adegan tu. Adegan tu mesti dekat awal sikit je lah. Kan? Tapi the rest of it, lebih kepada love story, dendam. Kan? Dan bagi aku, if you want to watch this movie, maybe akan rasa sedikit triggered lah sebab poster dia tu agak seksi. But don't judge the book by its cover. Movie ni dalam dia memang bagi aku sangat best. The message itself, the layer of dia punya isu dalaman yang dibicarakan tu agak bagus. Dan it turns out that kita dapat tahu satu tradition yang agak tabu ini, dan kemudiannya macam mana sebagai seorang wanita yang bekerja sebagai benda ni tak dapat dibebaskan, tak dapat bebas jadi seperti orang yang ialah bebas, dapat belajar, dapat buat something yang dia suka, kan, terperangkap dalam kuasa sexuality itu sendiri. Wow. Aku bagi filem ni 4 out of 5. Okay, dan aku rasa you can go and watch it dekat Netflix. Don't worry, filem ni less. Tak ada sangat pun. Kalau hang tengok filem Hanung Bramantyo yang sebelum-sebelum ni, lebih kurang tu je sebenarnya. Tak ada pun sampai macam Hollywood tu sampai setiap minit nak buat benda tu, kan. So that's it. Aku sarankan, but not for all. Movie ni not for all, kan. Sebab sometimes people just judge the book by its cover, then dia cakap movie ni movie lucah lah, penuh. No sebenarnya. Okay, macam hang tengok Tuhan izinkan aku menjadi pelacur ke apa, pendosa, kan. Lebih kurang macam tu sahaja. The exploration of theme itu agak heavy, but kita tak ada theme dia orang tak bagilah theme yang sexual yang besar apa semua, kan. Okay, so that's it. Review ringkas aku berkenaan dengan filem Go Walk Kama Sutra Jawa. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.